Pertandingan bicara berirama peringkat kebangsaan Piala Tuanku Bahiyah 2026 baru saja melabuhkan tirainya dengan bertemakan pertanian makmur dengan celik kewangan Agrobank pada 23 Mei bertempat di Auditorium Fakulti Alam Bina Universiti Melaya, Kuala Lumpur. Pertandingan ini telah dirasmikan oleh Profesor Insinyur Dr. Nahrizul Adib Kadri, Pengetua Kolej Kediaman Tuanku Bahiyah, dan turut hadir Nik Hadif Darwish Muhammad Hazaki, Pengarah Piala Tuanku Bahiyah, dan Encik Cik Zulhaimi Abdullah, Ketua Pegawai Sumber Manusia Kumpulan Agrobank. Menyimpan anak dengan hak berubah lah. Hak berubah? Serius ke? Serius. Mudah ke? Bukan. Tolong berlabuh. Tentulah Agrobank sejauh siapa. Sihir kewangan bukan pilihan, tetapi penentu masa depan. Dengan bantuan Agrobank, petani makin lebih hebat. Agrobank mengucapkan sekalung tahniah kepada Sekolah Menengah Integrasi Mawib atas kejayaan meraih Johan dalam pertandingan bicara berirama Piala Tuanku Bahiyah 2026 serta turut berjaya merangkul anugerah skrip terbaik dan konduktor terbaik. Sebagai institusi kewangan yang komited dalam memperkasa komuniti, Agrobank sentiasa menyokong pembangunan bakat dan pendidikan demi melahirkan generasi masa hadapan yang lebih cemerlang dan berwawasan. Agrobank sentiasa di sisi anda.